Dari mana ni? Dari Kuala Lumpur. Diorang semua dah turun Yang daripada Jakarta tu. Oh, ni dia. Oh, ini van daripada Jakarta. Saya punya pelanggan walaupun bulan puasa, orang Jakarta, orang Bandung, orang Palembang, orang Jakarta ni dia dah datang kali kedua dekat sini. Kita tengok. Ini ibu dari Jakarta. Ya. Apa khabar orang Jakarta kan? Ya, Jakarta benar kan? Benar. Sudah Ada berapa Jakarta, kali? Ada Bali. Ada Jakarta? Jakarta. Bali. Ada Singkawang. Singkawang. Oh, ini Bali. Ya, saya Jakarta. Ini sudah 2 kali. Saya dulu. Kali kedua. Ini bawa rombongan sekarang. Ya, terima kasih ya. Ya. Ini gratis buat ibu. Okey. Okey, ini Pak. Terima Makan kasih Pak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Okey, ingat kepada sesiapa yang berbuka puasa dekat sini, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Mak Saleh, Bulet ke, Pak Arab ke, jangan lupa dapatkan kuih percuma. Kuih percuma, bubur kacang percuma, dengan kurma percuma selama sebulan. Baik. Ini dari Sabah. Dari Sabah? Ya. Oh, steady bang, Sabah. Baik. Okey, so yang mana nak singgah korang boleh boleh zoom tak? Je. Nasi lemak lobster JB. Saya berada di Johor Bahru. Waktu operasi restoran saya pukul 12.30. Tengok masuk bang. 12.30 sampai 11.30 malam waktu operasi saya. Bagi yang bukan beragama Islam, kalau korang nak makan tengah hari pukul 12.30, pukul 1.30, pukul 2 boleh, tak ada masalah. Tapi bagi yang nak berbuka jangan lupa bawa tambahan. Saya takut nanti booking penuh, korang datang tak ada booking, tiba-tiba penuh dah, kena tunggu ataupun duduk luar, okey, ataupun duduk kat lantai. So lebih baik buat tempahan awal lah. So macam tu kita tengok. Abang ni daripada Sabah. Tu daripada Sabah. Tengah makan king crab. Okey guys, yang mana nak makan king crab 498. Okey guys, dan bagi saya satu like dekat video ni, satu komen, satu share, repost, save video ni sebelum hilang dan kasih komen. Salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Tu. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Sabah, orang Sabah.